Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Lama kan tak buat. Dia sebab apa? Sebab malas dan juga tak ada masa. Okay, sejuk lah pula. Okay, last aku buat vlog ni masa aku kat Pahang. Betul tak? Aku buat YouTube Pick Camera Highland lah. Tu last lah YouTube aku. Lepas tu aku dah tak buat dah. Sebab apa? Sebab yelah aku dah ada kerja kan. Lepas tu bila balik tu mestilah macam penat, malas nak rekod-rekod, banyak kerja nak buat. So jadi hari ni mood aku dah mai balik. Jadi mood aku mai balik, aku nak buat lah semula YouTube aku tu. Kalau aku rajin, aku akan habiskanlah video ni. Kalau tak, sekerat situ je. Kalau hampa nak tahu sebenarnya kan, ada 2 video dah yang aku record tapi sekerat-sekerat je. Sebab apa? Sebab aku tak larat dan aku malas nak mengedit-edit ni. Jadi hari ni aku cuba untuk habiskan. Di mana aku mula, di situ aku habiskan. Aku cuba. Assalamualaikum. Ayah comel mami. Tunggu mami ke ayah. Comel lah Oma ni. Okay, buka lampu. Set kipas. Panas lah Paris sekarang. Paris adalah musim. Sekarang musim summer, musim panas. Okay, sekarang pukul 5.25. Okay, aku nak masak. Nampak tak? Nampak sangat dah macam terlampau rajin masak lah kan. Sampai dah naik dah. Okay, dah. First, kita kena goreng bawang. Tentu. Okay, tu daripada masuk rumah ni lagi sampai sekarang duduk kat situ ada 2 peti ais. 1 peti ais masa dekat Pahang, masa duduk sewa dengan lelaki aku kan. 1 lagi peti ais masa dekat sini. Sebab apa? Sebab boleh lain lah. Ini kita dah goreng dah. Campur sekali dengan bawang, cabai, ikan bilis. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni hari seterusnya, hari Sabtu kan. Okay, aku nak bawa hampa pergi beli makanan kucing. Sambil tu aku nak singgah beli matcha. Sedap. Tapi kena sapi pun minyak dulu ni. Minyak dah tak ada. Okay, kalau hampa nak tahu kan, rumah sewa aku ni dia dekat Bukit Cabang. Kan Bukit Cabang kan famous dengan Bukit Cabang tu. Jadi dalam kampung ni orang duk masuk jugalah. Sebab dia ada cabang mari tu dekat kat gambar yang macam tempat famous jugalah kat Perlis ni. So bila hari Minggu Muslim ramai lah, banyak lah kereta yang duk lalu-lalu sebab dia pun nak pergi sana kan. So yeah. Okay, let's go. Nak pergi bunyi minyak dulu first. Memang tak dengar radio lah kan dengan nak bercakap kan. Betul tak? Jom. Weh, apa nak tu satu benda pasal aku? Apa jangan just tahu benda lawak. Aku masa first aku ambil lesen ni, tak ada itu tak. Okay, ada. Okay, masa aku first ambil lesen ni, aku tak tahu, hampa tahu tak? Bukan tak tahu, dia macam
dia macam tak ambil. Bukan tak ambil tahu. Alah, senang cakap macam tak tahu lah function cermin sisi ni kan. Macam yang aku tahu yang depan ni sebab tu nak tengok yang belakang kan. Betul tak? Lepas tu yang sisi ni aku tak tahu tau apa function dia. Sampailah aku duk bawa kereta, aku duk tengok, oh rupanya function ni sini untuk tengok yang belakang juga. Kalau kita nak, macam kita nak potong ke apa, tengok motor ke apa kan. Sebelum kita nak unduk belakang pun kita kena tengok tapi ni kan. Tapi kat kereta aku ni dia ada yang kamera depan ni kan. So kita boleh tengok dekat skrin ni. Cumanya bila aku dah terbiasa duk tengok skrin ni, bila aku bawa kereta mak aku, kereta Beza, dia kan tak ada. So tak nak kita kena mahir lah tengok cermin sisi kan. Jadi start pada tu lah aku jadi pandai lah. Aku jadi pandai untuk tengok cermin. Itulah ceritanya. So jangan judge aku aku tak selesa lah. Tengok kereta banyak tu. Kereta banyak tu hari minggu. Ni je ni. Tak kata bahasa. Stres betul lah. Kau ni banyak gila kereta. Ni aku malas nak keluar. Patutnya kalau belah sana selamat sikit. Bukan selamat, dekat sikit lah. Sebab aku dapat bunyi minyak. So aku kena lalu jalan depan. Okay, itulah. Okay, sebenarnya kalau macam hari cuti minggu ni, aku akan balik kampung, balik Kedah. Tapi sebab aku ada banyak kerja, aku kena latih nasyid dah sebagainya. Suami aku pun ada kursus selama 2 minggu tak boleh balik. Dan aku pun ada latihan nasyid. Jadi benda tu okey lah. Kiranya tak terasa sangat lah kan. Macam suami kursus tak ada rasa. Ada rasa sikit. Sikit je. Tapi okey. It's okay. Itulah kehidupan seorang isteri PJJ dengan suami. Okay, apa aktiviti kita hari ni? Aktiviti kita nak pergi beli makanan Omak, bujaku. Lepas tu aku nak pergi beli macam Teh maca. Lepas tu nak pergi beli makanan lah untuk tengah hari kan. Tengoklah ada apa yang ada kat situ. And then balik, kalau aku raja aku nak cuci kipas. Kipas tu macam dah berabuk dah. Lepas tu tak ada apa pun nak rehat kot. Okay. Sebab esok aku ada latihan nasyid petang. Jadi kalau esok nak buat tu memang macam tak lah kan. So hari ni lah apa-apa pun. Okay, isi minyak. Bye. Okay, sampai dah kedai kucing pet shop. Hey guys, aku dah settle dah beli barang kucing dan juga beli makanan untuk aku. Beli kucing aku makan Molly chicken indoor. Dan juga untuk wet food dia aku tukar. Selalunya aku pakai apa tu je nama apa tu. Ni saja je aku tukar yang ni sebab dia macam rahmah sikit lah. Rahmah pun tak rahmah lah, tapi je nama dia Candy Original. Dan ni adalah makanan favourite. Makanan pula, minuman favourite aku. Kopi dulu, baru kamu. Mocha dan matcha. Bismillah. Sedap ni. Alhamdulillah. Okay. Jadi jom. Video kita kat ni ya. Sampai sini saja video aku pada kali ini. Ada 2 season lah. Satu Maria ni. Okay lah. Kalau aku aja nanti aku akan record lagi lah. Sebab bila aku dah busy bila aku dah busy cakap lah. Memang tak buat lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak tengok ada geng motor ni.